Yang paling penting, tokong ni orang kita buat. Okey, hari ni kita nak goreng tokong. Kita nak goreng terus sini. Kita goreng bagi panas-panas. Kita tak goreng kat rumah tak siap. Kita goreng kat sini. Yang paling penting, orang tanya, bang, pakai tokong halal ke, tak halal ke, apa ke? Orang mana punya tokong dia? Kita nak tunjuk. Tahu Fatih, Muslim produk apa? Muslim produk. Yang paling penting Muslim produk. Jangan ragu-ragu lagi. Tokong ni kita masukkan dalam ni. Okey, kita masukkan dalam ni. Kita basuh dululah. Walaupun Muslim punya produk, tapi kita kena basuh dululah kita punya tokong ni. Kita buat sebanyak 200 biji hari ni. Sebab hari Isnin orang tak apa nak ramai. Kalau hari yang satu Ahad, kita buat sampai ke 400 ke 500 biji. Okey, ni dia punya tokong. Nampak? Panas-panas lagi dia hantar ni. Panas-panas lagi. Okey, jom kita basuh dulu. Allah, Sat, kita nak bau minyak tak? Kita pakai. Kita pakai saji minyak lah. Tengok tu. Sehari 2 botol ya, tak banyak pun kita pakai minyak. Tokong panas-panas. Buka tu dia bau soya sebab dia baru hantar. Panas-panas lagi dia hantar ni. Okey. Makan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Yang paling penting, tokong ni orang kita buat. Okey. Hari ni aku makan tokong diet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.